Pernahkah kamu terfikir bahawa sebiji benih kemanusiaan yang kecil mampu menumbuhkan harapan yang subur di tanah takdir yang tandus? Adakah kiraan karma hanya berlaku dalam dunia manusia, atau adakah burung yang tidak bersuara juga tahu bagaimana untuk membalas budi dan kesetiaan? Ini adalah kisah seorang petani miskin yang ladangnya dilanda kemarau. Matanya dipenuhi kekecewaan dan dapurnya di dalam pondok kadang-kadang menyala, kadang-kadang padam. Di sisi lain, ada seekor burung yang tidak berdaya dari negara yang tidak dikenali, sayapnya patah dan matanya penuh dengan ketakutan akan kematian. Apabila petani itu, walaupun kelaparan, menyelamatkan nyawa tetamu bersayap itu tanpa menghiraukan cemuhan dunia, dia tidak tahu bahawa dia sedang melakukan pertaruhan terbesar dalam takdirnya. Dia tidak tahu bahawa beberapa bulan kemudian, apabila burung itu kembali, ia tidak akan datang sendirian dan tidak akan membawa emas, perak atau berlian, tetapi akan membawa suatu keajaiban yang akan mengubah nasib bukan sahaja petani itu, tetapi seluruh kampung untuk selamanya. Jadi, mari kita saksikan kisah kesetiaan dan kemanusiaan yang luar biasa ini. Di atas tanah Kedah yang kering kontang, terdapat sebuah kampung kecil bernama Kampung Pinang Sebatang. Walaupun dipanggil kampung, ia lebih kelihatan seperti tanah perkuburan harapan. Selama 3 tahun yang lalu, langit seolah-olah telah memalingkan mukanya dari kampung itu. Awan datang, berkumpul, memberi harapan dan kemudian berlalu pergi tanpa menurunkan hujan. Perigi-perigi di kampung telah kering. Tanah di tasik-tasik telah merekah dalam dan sawah-sawah kelihatan seolah-olah seseorang telah merobek dada bumi dan merampas semua hijaunya. Di pinggir kampung ini, terdapat sebuah pondok kecil milik Hassan. Hassan, seorang lelaki berusia 40 tahun, hidupnya juga tandus seperti ladangnya. 5 tahun lalu, isterinya meninggal dunia akibat penyakit, meninggalkan satu-satunya kenangan, seorang anak perempuan berusia 8 tahun bernama Siti. Siti kini menjadi dunia Hassan. Dia adalah kekuatannya dan satu-satunya sebab untuk dia hidup. Hassan mempunyai tanah pusaka seluas 5 ekar. Dahulu, tanah inilah yang menghasilkan emas. Hassan bekerja keras siang dan malam dan pada akhir tahun, hasil tuaiannya cukup untuk menampung hidupnya dan beberapa keluarga lain di kampung dengan selesa, tetapi kemarau telah mengubah segalanya. Kini, hanya debu yang berterbangan di tanah itu dan bukannya bijirin. Setiap tahun, dengan harapan hujan akan turun, Hassan akan meminjam wang dari Tuan Tanah Kadir, orang kaya di kampung itu, untuk membeli benih. Tetapi setiap tahun, harapannya hancur menjadi debu. Beban hutang dan faedah terus meningkat sehingga menjadi seperti gunung dan di bawah gunung itu, Hassan semakin terhimpit setiap hari. Kebanyakan petani di kampung itu telah meninggalkan tanah mereka dan pergi ke bandar untuk bekerja sebagai buruh. Tetapi Hassan tidak sanggup meninggalkan tanah airnya. Dia sering berkata, "Inilah ibuku. Ia telah membesarkanku. Haruskah aku melarikan diri meninggalkannya ketika ia sedang sakit?" Paginya kini tidak lagi bermula dengan membajak sawah, tetapi dengan berjalan berbatu-batu jauhnya untuk mengambil beberapa baldi air dari sebuah perigi yang hampir kering. Dengan sedikit bekalan makanan yang tinggal di rumah, dia akan memasak 2 keping lempeng untuk Siti dan seringkali dia sendiri hanya minum air sebelum tidur. Siti memahami kesedihan di mata ayahnya tetapi tidak dapat berkata apa-apa. Dia akan mengelak peluh di dahi ayahnya dengan tangan kecilnya dan berkata, "Ayah, jangan risau. Tengoklah, suatu hari nanti, Tuhan pasti akan mendengar rintihan kita dan menurunkan hujan yang lebat." Hassan akan tersenyum melihat kepolosan anaknya, tetapi hatinya tahu bahawa benang harapan kini sudah sangat rapuh. Suatu petang, langit dilitupi awan hitam tebal. Mata penduduk kampung bersinar dengan harapan. Kanak-kanak berlari keluar dari rumah dan mula menari. Tetapi kegembiraan ini tidak bertahan lama. Bersama awan itu datang angin kencang dan guruh yang berdentum. Ribuan itu begitu dahsyat sehingga ia menggegarkan pokok-pokok yang masih tinggal di kampung dan mula menerbangkan bumbung-bumbung atap pondok. Tiada setitik hujan pun yang turun. Hanya pemandangan debu dan kemusnahan. Hassan dan Siti bersembunyi di satu sudut pondok mereka. Tiba-tiba, mereka terdengar bunyi sesuatu jatuh dengan kuat di luar.
Bunyinya seperti sesuatu yang berat jatuh dari langit ke tanah. Apabila ribut sedikit reda, Hasan memberanikan diri untuk keluar. Di bawah sebatang pokok ara tua yang kering berhampiran pondoknya, dia melihat seekor burung aneh terbaring. Burung itu sangat besar, mungkin seperti burung bangau, tetapi warnanya putih seperti susu dan di atas kepalanya terdapat jambul merah yang indah. Hasan tidak pernah melihat burung seperti itu seumur hidupnya. Mungkin ia tersesat dalam ribyut dan jatuh selepas disambar petir. Salah satu sayapnya cedera parah dan berdarah. Ia sedang menderita kesakitan dan ketakutan akan kematian jelas terpancar di mata hitamnya yang besar. Siti juga turut keluar. Melihat burung yang cantik itu dalam keadaan sedemikian, matanya bergenang air mata. Ayah, ia akan mati. Selamatkanlah ia. Hasan terdiam sejenak. Terlintas di fikirannya, aku sendiri tidak cukup makan. Bagaimana aku hendak menjaga burung liar ini? Bagaimana aku akan merawatnya? Jika orang kampung melihat, mereka akan mentertawakanku. Mereka akan kata, Hasan sudah gila. Tetapi apabila dia melihat ke dalam mata burung yang penuh kesakitan itu, hatinya luluh. Dia merasakan seolah-olah burung itu merayu untuk diselamatkan. Dia melihat air mata anaknya dan membuat keputusan. Tidak, aku tidak akan biarkan ia mati. Ia datang ke halaman rumahku untuk meminta pertolongan. Aku tidak akan meninggalkan agamaku. Dia dengan perlahan mengangkat burung itu ke dalam pelukannya. Dia membawanya masuk ke dalam pondok. Dia mengoyakkan kain pelikat lamanya dan membersihkan darahnya terlebih dahulu. Kemudian dia berlari ke arah hutan dan memetik beberapa herba yang pernah diajar oleh orang-orang tua. Dia menumbuk herba itu dan membuat pes lalu menyapunya pada sayap burung yang cedera. Dia menggunakan beberapa bilah kayu nipis untuk menyokong sayap itu agar tidak bergerak. Burung itu meronta-ronta kesakitan, tetapi mungkin ia memahami niat baik Hasan, jadi ia tidak melawan. Hari sudah malam. Hasan mengambil sekeping lempeng tepung yang disimpannya untuk dirinya, mencaritnya menjadi kepingan kecil, merendamnya di dalam air dan meletakkannya berhampiran paruh burung itu. Pada mulanya, burung itu tidak makan, tetapi apabila Hasan mengusap kepalanya dengan penuh kasih sayang, ia perlahan-lahan memakan beberapa kepingan. Pada malam itu, terdapat 3 makhluk di dalam pondok Hasan. Seorang bapa yang tidak berdaya, seorang anak perempuan yang polos dan seorang tetamu yang tidak berdaya. Mata mereka semua dipenuhi kebimbangan tentang masa depan, tetapi kebersamaan mereka memberikan kekuatan yang tidak terucap. Siti menamakan burung itu kawan. Keesokan paginya, berita itu tersebar seperti api di seluruh kampung. Hasan telah membawa pulang seekor burung asing. Orang ramai mula datang untuk melihatnya. Ada yang berkata, ini burung sial. Halau ia pergi, jika tidak, malapetaka yang lebih besar akan menimpa kampung. Ada yang berkata, hei, ia kelihatan sangat berharga, bawa ia ke bandar dan jual. Hutang kau akan lunas. Tuan Tanah Kadir juga mendapat tahu tentang perkara ini. Dia datang ke pondok Hasan bersama orang-orangnya. Mukanya tegang dengan kekejaman dan kesombongan. Kenapa? Hei Hasan, aku dengar kau telah menemui harta karun. Mana burung itu? Hasan menadah tangan dan berkata, Tuan, ia bukan harta karun, hanya makhluk yang cedera. Saya hanya merawatnya. Merawat? Kau merawat seekor burung, sedangkan kau berhutang denganku? Ingat, jika semua wangku beserta faedahnya tidak dikembalikan pada bulan purnama akan datang, tanah dan pondok ini akan menjadi milikku, dan anak perempuan kau akan kuambil untuk bekerja tanpa gaji di rumahku. Badan Hasan menggeletar mendengar ugutan tuan tanah itu. Tetapi dia tidak berputus asa. Dia berkata, Tuan, saya akan membayar setiap sen yang saya hutang. Berilah saya masa sehingga bulan purnama. Tuan tanah itu pergi sambil ketawa. Bagi Hasan, setiap hari kini adalah satu cabaran. Dia akan memberikan bahagian makanan dan airnya kepada kawan. Siti, selepas pulang dari sekolah, akan berbual dengan kawan berjam-jam lamanya, menceritakan kisah-kisah kepadanya. Perlahan-lahan, kawan juga menjadi mesra dengan mereka. Ia kini akan duduk di dekat kaki mereka dan cuba berkomunikasi dengan suaranya yang aneh. Lukanya mula sembuh. Setiap pagi, Hasan akan menukar balutannya dan meletakkan herba baru.
Hari berganti minggu dan minggu berganti bulan. Bekalan makanan di rumah Hasan kini hampir habis. Ada hari-hari di mana Hasan dan Siti terpaksa hidup dengan hanya memakan buah-buahan liar, tetapi mereka tidak pernah mengurangkan bahagian makanan untuk kawan. Mereka telah menganggap burung itu sebagai ahli keluarga mereka. Dan kemudian tiba harinya apabila sayap kawan sembuh sepenuhnya. Suatu pagi, apabila Hasan membuka balutannya, kawan membentangkan kedua-dua sayapnya. Ia kelihatan sihat sepenuhnya. Hasan dan Siti faham bahawa sudah tiba masanya untuk ia pergi. Hati mereka berdua menjadi berat. Siti mula menangis. "Kawan, adakah kau akan meninggalkan kami?" Kawan datang kepada Siti dan menggesilkan lehernya ke pipinya, seolah-olah cuba memujuknya. Kemudian ia pergi kepada Hasan dan menundukkan kepalanya di kakinya, seolah-olah mengucapkan terima kasih. Hasan menepuk belakangnya. "Pergilah, sahabatku. Kembalilah ke rumahmu, kepada keluargamu. Kami tidak akan menahanmu. Mungkin duniamu bukan di sini." Kawan mengeluarkan satu pekikan yang panjang dan sayu, lalu berlari keluar dari pondok. Ia mengepakkan sayapnya yang kuat dan terbang ke langit. Hasan dan Siti terus memandangnya sehingga ia menjadi titik kecil dan hilang dari pandangan mereka. Pondok itu kini terasa sunyi sepi. Kawan telah membawa pergi semua keceriaan rumah bersama-samanya. Siti bersedih selama beberapa hari. Hasan cuba memujuknya, tetapi hatinya sendiri juga terasa berat. Dia telah membina ikatan yang mendalam dengan haiwan yang tidak bersuara itu. Selepas pemergian kawan, kesukaran Hasan semakin bertambah. Tarikh bulan purnama semakin dekat dan dia tidak mempunyai satu sen pun untuk diberikan kepada tuan tanah. Kemarau menjadi lebih teruk. Kini tiada lagi kehijauan sejauh mata memandang. Tiada setitik air pun yang tinggal. Kampung itu berada dalam keadaan huru-hara. Hasan kini merasakan bahawa dia tidak akan dapat menyelamatkan tanahnya. Dia berjaga sepanjang malam melihat wajah anaknya yang sedang tidur dan air mata mengalir di pipinya. Kadang-kadang, terlintas di fikirannya untuk seketika, kalaulah aku tidak membazirkan masa dan makananku untuk burung itu, mungkin bekalan makanan itu boleh bertahan beberapa hari lagi. Tetapi pada saat berikutnya, dia merasa malu dengan fikirannya sendiri. Tidak. Apa yang aku lakukan adalah betul. Aku telah menunaikan tanggungjawab kemanusiaanku. Sekarang, apa sahaja kehendak Tuhan. Tapi hanya tinggal 2 hari lagi sebelum bulan purnama. Tuan Tanah telah menghantar orangnya untuk memberitahu bahawa dia akan datang untuk merampas tanah itu pada lusa pagi. Hasan telah hancur sepenuhnya. Dia telah menyerah kalah. Malam itu, dia memeluk Siti dan memutuskan bahawa sebaik sahaja matahari terbit, dia akan membawa Siti dan meninggalkan kampung itu untuk selamanya. Keesokan paginya, ketika sinaran matahari pertama menyinari bumi, Hasan sedang mengikat bungkusan kecilnya dan hendak membangunkan Siti apabila dia terdengar suara yang biasa dari luar. Ini suara kawan. Dia tidak percaya pada telinganya. Dia berlari keluar dari pondok. Apa yang dilihatnya membuatkan matanya terbeliak. Langit dipenuhi dengan beribu-ribu burung putih. Mereka semua kelihatan seperti kawan dan di hadapan mereka, memimpin kawanan itu, terbanglah kawan. Seluruh kampung keluar dari rumah mereka untuk menyaksikan pemandangan yang menakjubkan itu. Tiada siapa yang pernah melihat begitu banyak burung yang cantik serentak seumur hidup mereka. Kawan dan seluruh kawanannya turun dan mula berlegar di sekeliling pondok Hasan. Kawan hinggap di bahu Hasan dan mengusap pipinya dengan paruhnya seolah-olah berkata, "Aku sudah kembali, sahabatku. Dan aku tidak datang sendirian." Dan kemudian keajaiban itu berlaku, sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh sesiapa pun. Setiap burung dalam kawanan itu membuka paruh mereka dan dari paruh mereka, biji-biji benih kecil berwarna keemasan mula jatuh ke tanah. Dalam sekelip mata, 5 ekar tanah tandus Hasan dipenuhi dengan biji-biji benih misteri itu. Biji-biji itu bersinar seperti emas di bawah cahaya matahari dan mengeluarkan bau yang harum. Seluruh kampung terpinga-pinga melihat semua ini. Sebaik sahaja burung-burung itu menyelesaikan tugas mereka, kawan memandang Hasan buat kali terakhir, mengeluarkan pekikan kemenangan dan terbang kembali ke langit bersama kawanannya.
Hasan dan Siti melihat mereka pergi dengan mata yang bergenang air mata. Hasan jatuh berlutut di atas tanah dan mengambil segenggam biji-biji keemasan itu. Dia tidak faham apa yang sedang berlaku. Beberapa orang kampung mula berkata, "Ini sihir, satu penipuan. Jangan sentuh biji-biji ini." Tetapi ketua kampung yang tua berkata, "Tidak, ini adalah rahmat dari burung itu. Hasan, kau telah menyelamatkan nyawa makhluk yang tidak bersuara dan hari ini ia telah datang bersama seluruh kaumnya untuk membalas budimu. Tanamlah biji-biji ini di tanahmu." Harapan baru mula berputik di dalam diri Hasan. Dia merasakan seolah-olah Tuhan sendiri telah menunjukkan jalan kepadanya. Tetapi ada satu masalah. Tiada setitik air pun untuk menyiram ladang. Dan pada ketika itu, seolah-olah keajaiban kedua berlaku. Langit yang telah merajuk selama 3 tahun mula mencair, awan hitam berkumpul dan hujan renyai-renyai mula turun. Hujan tidak lebat, cukup sekadar untuk menghilangkan dahaga tanah yang kering dan memberikan kelembapan kepada biji-biji itu untuk bercambah. Dengan bantuan penduduk kampung, Hasan bekerja siang dan malam menanam biji-biji itu di seluruh ladangnya. Tuan Tanah Kadir juga melihat semua ini tetapi tidak berkata apa-apa. Dia sedang menunggu untuk melihat bila drama ini akan berakhir. Apa yang berlaku dalam beberapa hari berikutnya menjadi legenda dalam sejarah Kampung Pinang Sebatang. Biji-biji keemasan itu mula tumbuh dengan kadar yang luar biasa. Dalam masa seminggu sahaja, ladang tandus Hasan dipenuhi dengan tanaman berwarna hijau keemasan setinggi lutut. Di atas tanaman itu tumbuh buah-buahan dan bijirin aneh yang belum pernah dilihat oleh penduduk kampung sebelum ini. Dan yang paling menakjubkan ialah tanaman itu tidak memerlukan banyak air untuk tumbuh. Ia tumbuh subur di tanah kering ini, seolah-olah ia dicipta untuk tanah ini. Apabila tiba masa menuai, hasil dari 5 ekar tanah itu lebih banyak daripada hasil keseluruhan tanah di kampung itu sebelum ini. Bijirin itu bukan sahaja lazat tetapi juga sangat berkhasiat. Hasan menjual sebahagian daripada hasil tuaiannya di pasar dan harganya setinggi harga emas. Pertama sekali, Hasan membayar setiap sen hutang Tuan Tanah Kadir beserta faedahnya dan melemparkannya ke mukanya. Kesombongan Tuan Tanah itu hancur berkecai. Dia tidak percaya pada matanya. Tetapi Hasan tidak berhenti di situ. Dia tidak tamak. Dia tidak menyimpan hasil tuaian dan keuntungan itu untuk dirinya sendiri. Dia membayar semua hutang penduduk kampung. Dia mengagihkan biji-biji misteri itu kepada semua petani di kampung dan mengajar mereka cara penanaman baru itu.